perjanjian ini sangat berat sebelah dan lebih menguntungkan Amerika Syarikat. Perjanjian kita dengan Amerika ini, Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Dan kalau tak baik, kita batalkan. Ini pengkhianatan. Dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Parlemen Malaysia mendadak riuh. Anggota oposisi berteriak. Sebagian bahkan menuntut penjelasan darurat dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pemicunya bukan isu kecil. Bocoran isi perjanjian dagang dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Malaysia diwajibkan mengikuti kebijakan Washington dalam setiap perang dagang melawan negara lain. Sebuah klausul yang bagi banyak pengamat terdengar seperti penyerahan kedaulatan ekonomi. Para legislator menyebut langkah Anwar sebagai bentuk jual murah negara, hanya demi iming-iming tarif 0% bagi sebagian komoditas ekspor. Di balik kata reciprocal trade, tersembunyi kewajiban yang mengikat Malaysia untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri dan perdagangan sesuai garis Washington. Artinya, setiap kali Amerika menjatuhkan sanksi atau pembatasan impor terhadap negara lain, Malaysia akan berada di posisi harus mengikuti Amerika atau melanggar perjanjian. Gelombang kritik pun semakin deras. Media lokal menulis bahwa kebijakan ini bukan kemenangan diplomasi, melainkan bentuk penyerahan penuh negara terhadap kepentingan ekonomi AS. Perjanjian kita dengan Amerika ini, Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita merdeka berdaulat. Bagaimana ni? Yang amat berhormat Tambun, apa sudah jadi kepada ini? Kita merdeka, tapi hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak bersetuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian. Ini yang perundang-perundang ini, Menteri MITI ini, apa yang mereka runding ini. Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa, tetapi tanpa sebutir bom, tanpa serapang, Trump turun ke bawah ini, kita menyerahkan ekonomi kita, menyerahkan kekayaan negara kita 1 trilion ringgit. Sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas. Lembaga hasil dalam negeri kena cakutip, custom kena putip. Semuanya nanti kita bagi kepada Amerika. Petronas bergaduh dengan setengah negeri, tak bayar royalti pada Kelantan, tak bayar royalti kepada Terengganu, mungkir pada Sabah, mungkir pada Sarawak. Kita bergaduh sama sendiri, tapi berbilion kita bagi pada Amerika. Dan kalau tak baik, kita batalkan. Ini pengkhianatan. Trump hadiah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pen daripada Washington, White House. Wah, kononnya pen inilah tanda persahabatan kita dengan Amerika. Hanya sebatang pen kita terpaksa korbankan beratus bilion ringgit khazanah negara beli benda-benda yang kita tak perlukan pun. Contohnya apa? LNG. What the heck we need to buy LNG from the US when we have our own LNG? Natural gas. Saya memuji ucapan daripada ahli parlimen Pasir Gudang tadi yang berada di blok kerajaan, tetapi beliau seorang yang jujur, yang berhujah dengan fakta, dan beliau telah mendedahkan satu perkara yang sangat dahsyat. Dengan kehadiran Trump di Malaysia ini bukan sahaja mengguris jiwa dan perasaan saudara-saudara kita di bumi Gaza kerana disambut dengan begitu meriah dengan tari menari dan sebagainya,
Dan yang paling besar kesannya apabila Malaysia menandatangani perjanjian untuk membeli LNG gas asli cecair, beli daripada US. Kita negara pengeluar gas, kita negara pengeluar minyak, kena bayar 3.8 bilion USD. Hampir 20 bilion setahun kita kena bayar kepada US untuk hanya semata-mata beli gas asli cecair. Dan yang lebih berat lagi, dalam perjanjian itu juga Amerika berhak membeli REE daripada kita. Sedangkan REE ini dasarnya belum lagi kita final dalam negara kita, kerana dia juga melibatkan hak negeri-negeri. Apakah selepas daripada ini kerajaan akan mengabaikan hak negeri-negeri kerana telah menandatangani perjanjian tanpa ada satu dasar yang jelas tentang REE ini? Saya ucap syabas dan tahniah kepada Pasir Gudang kerana dengan hanya kehadiran Trump beberapa hari sahaja, beliau seolah-olah telah menjajah semula ekonomi negara kita kerana telah kita mengikat dengan perjanjian yang kita terpaksa kena bayar 1 trilion yang sudah pasti lebih menguntungkan kepada negara penjajah, negara penjarah darah dan nyawa umat Islam ini. Ini bukan daripada kami, ini daripada ahli parlimen Pasir Gudang. Kita amat berduka cita dengan semua perkara ini kerana rakyat di bawah hanya dipertontonkan dengan hebatnya diplomasi kita sehingga boleh menjemput Presiden Amerika datang ke negara kita. Adakah Malaysia menjadi boneka Amerika Syarikat? Begitulah persoalan yang bermain di fikiran melihat kepada klausa-klausa tertentu dalam perjanjian yang ditandatangani oleh PMX dan juga Donald Trump sewaktu sidang kemuncak ASEAN ke-47. Ada beberapa klausa tetapi yang menjadi kontroversi ada dua perkara. Yang pertama adalah klausa 5.1 di mana Amerika Syarikat sekiranya mereka ada mengenakan sekatan, cukai, tarif, apa-apa bayaran dan perkara-perkara seumpamanya, maka mereka boleh memberitahu Malaysia untuk melakukan perkara yang sama seperti mana dilakukan oleh Amerika Syarikat. Dalam arti kata lain, sekiranya Amerika bertindak untuk mengenakan tarif kepada negara seperti China, Russia, India, Vietnam, Mexico, Brazil dan lain-lain, maka Malaysia kena melakukan perkara dengan kesan yang sama ataupun bersetuju melakukan perkara tersebut pada waktu yang akan datang. Mudah cerita, hilanglah keneutralan Malaysia dalam perdagangan dengan mana-mana negara. Dan ini akan menyulitkan banyak perkara tuan-puan. Apa yang AS mahukan, maka kita terpaksa ikut dan juga akur. Sebagai contoh, kita ambil BRICS. Terbaru, Timbalan Perdana Menteri Rusia baru sahaja menyatakan bahawa Malaysia telah memenuhi kriteria menjadi ahli penuh BRICS. Brazil turut menyokong kita menjadi ahli penuh BRICS dan kita maklum antara objektif BRICS adalah mengurangkan dominasi mata wang USD di dalam perdagangan global. Terlibat dengan BRICS adalah keputusan negara, tetapi sekiranya kita terpaksa akur dengan Amerika Syarikat, macam mana tu? Tak boleh lah. Boleh ke tak boleh nak terlibat dengan BRICS? Kemudian perkara yang kedua adalah berkenaan dengan perjanjian digital. Malaysia perlulah berunding dengan Amerika Syarikat sebelum bersetuju dengan mana-mana perjanjian digital dengan negara yang boleh menggugat kepentingan Amerika Syarikat. Digital di sini seperti cloud computing, cyber security, data center, digital ID dan lain-lain. Ini bermakna Amerika Syarikat akan tahu apa yang ingin dilakukan oleh Malaysia dan mereka boleh memberi tekanan-tekanan tertentu kepada kita. Mudah cerita, kita ni tak bebas nak buat apa yang kita inginkan. Ada lagi klausa-klausa lain seperti melibatkan unsur nada bumi ataupun REE serta berkenaan dengan tarif boleh dinaikkan semula kepada 25% sekiranya Malaysia terlibat dengan perjanjian dengan negara yang boleh menggugat kepentingan Amerika Syarikat. Jadi begitulah tuan-puan sedikit sebanyak apa yang berlaku. Dan begitulah akhirnya, demi secuil tarif 0%, Malaysia rela membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepentingan Amerika. Mereka menyebutnya kerjasama timbal balik, padahal yang timbal hanya kepatuhan dan Malaysia sekarang resmi menjadi budak Amerika. Bagaimana pendapatmu mengenai ini sob? Tulis di komentar.